Yayasan Telekom Malaysia memperuntukkan sebanyak RM30,000 dana untuk pemberian wang zakat serta bakul makanan kepada golongan asnaf di sini hari ini. Pengurus Besar TM Kelantan Khairul Anwar Ismail berkata, wang zakat dan bantuan itu diberikan kepada 150 golongan asnaf di seluruh negeri ini. Peruntukan tu arti kita banyak dia punya sumber, bukan saja sebahagian daripada yayasan lebih kurang 25,000 dia punya setiap dan kita juga zakat ni daripada badan NGO kita lah, NGO Telekom, iaitu daripada Bakit, Teranita dan Kelab. Ini keperluan harian macam beras, bihun, minyak, macam itulah. Beliau berkata demikian ketika sidang media pada program Cahaya Ramadan Yayasan TM 2025 di Maidin Mall Tunjung di sini hari ini. Katanya bantuan diberikan bagi meringankan kesulitan hidup yang dihadapi mereka terutama pada bulan Ramadan. Sementara itu, penerima wang zakat Muhammad Zakwan Cik Abdullah 39 bersyukur dan menarik nafas lega apabila menerima sumbangan tersebut. Namun, Muhammad Zakwan mengakui bantuan itu sebenarnya kurang mencukupi untuk dirinya, menyara isteri Wan Nur Farhanis Wan Rashid 29 serta dua anak lelakinya berumur 3 dan 5 tahun memandangkan dia tidak mampu bekerja kerana kakinya dipotong disebabkan penyakit kencing manis. Jelas Muhammad Zakwan sebelum ini dia pernah bekerja sebagai juruteknik di sekitar Kota Baru, namun sekarang hanya bergantung sepenuhnya kepada bantuan yang diterima bagi meneruskan kelangsungan hidup. Tambahnya, sebelum ini dia pernah menerima rawatan di Hospital Raja Perempuan Zainab II. Turut hadir pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan Masyarakat Kebudayaan, Warisan dan Pelancongan Negeri Kelantan, Datuk Muhammad Anizam Abdul Rahman merasmikan program tersebut.